Kelavana yang berada di kumpulan E bersama Galaxy Girls, yang pada mula kedudukan Kelavana adalah tempat kelima dengan 5 mata. Kemudian di skuad akhir Piala Konfederasi mereka mendapat bye dan separuh akhir menewaskan Belantan 3 warna perak 12-0 hasil jari dengan Isabella Safia dan Putri Mia Alisa, yang kedua-dua pemain ini diturunkan dalam ke-11 utama. Untuk Galaxy Girls, PJ di tangga ke-6 kumpulan A, 1 kemenangan, 1 seri, 4 tewas, 4 mata. Dan skrip yang sama bersama Kelavana di skuad akhir mereka mendapat bye. Buruan impian yang dimulakan Piala Konfederasi untuk Kelavana yang akan menyerang kiri ke kanan skrin anda, manakala seberbiru adalah Galaxy Girls PJ yang akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Penguasaan awal untuk Havana. Cuaca yang cukup panas pada petang ini di sekitar Arena BSG. Mayukono kembali untuk bantu pemain di bahagian pertahanan. Lepas kali ini ada ruang yang dimiliki untuk Havana. Masih lagi untuk Isabella, antaran ke tengah jaringan. Kisha terlepas peluang. Kali ini follow up cuba dilakukan. Peluang kemasan pertama sebenarnya dimiliki oleh Kisha Adrina selepas cutback yang dilakukan oleh Isabella Safia. Lepas pujian diberikan kepada pemain ini, cukup lincah di sebelah kanan. Isabella dengan satu tolakan ke sebelah tengah, itu sebenarnya boleh dikatakan gol dan Nakuda, namun ketangkasan penjaga gol menafikan segala-galanya. Dan ini satu lagi peluang yang kita harapkan Kelavana akan dapat mengambil sesuatu kelebihan menerusi situasi ini. Apakah ia mampu melakukan percubaan dan hantaran yang baik? Putri Mia Alisa kali ini tumpukan cukup penting daripada Shivina. Sekali lagi mencuri tempuan kita di arena MBSC. Tumpukan yang cukup penting. Lempatan jarak jauh, ia melencong ataupun menjunam dengan cukup baik Nakuda. Kalau kita lihat dari gerak ulang tayang perlahan ini, ya tidak ada cara lain, terpaksa ditumbuk keluar. Mungkin pergerakan bola itu sedikit mengelirukan. Dan sekarang ini 0-0 jadi petanda bahawa inilah perlawanan akhir yang sebenar. Tidak ada gol awal, tidak ada drama-drama yang mudah berlaku di babak-babak awal. Dan Galaxy Girls juga tidak berputus asa cuba memberikan tentangan. Mereka kali ini satu percubaan. Napun bersedia Putri Aina yang barulah kita lihat beliau diuji dalam perlawanan ini. Seakan ada api yang membara oleh Galaxy Girls pada ketika ini. Dan itu adalah satu lagi percubaan berturut-turut yang dilakukan. Kelavana perlu lebih fokus. Dan sekarang ini mereka sedikit tenggelam dengan ancaman yang diberikan sebentar tadi. Kesilapan di situ Nakuda. Kasih lepas kali ini. Apakah jaringan pertama untuk Havana? Kasih Rania berjaya untuk mencetak jaringan pertama setelah agak buntu dalam 28 minit ini. Kuala Lumpur Havana dari ibu kota. Kali ini pasukan yang pertama kali dalam saingan AFF Women's League 2006 dan jaringan pertama di pentas Piala Konfederasi daripada Kasih Rania. Penyerang yang berjaya mendapatkan ketajaman. Sepakan penalti yang ketika ini akan dilakukan oleh pasukan Havana. Tugas berat yang ketika ini untuk Shivina. Satu percubaan kali ini untuk menggandakan kedudukan. Kuala Lumpur Havana yang berjaya untuk mencetak jaringan daripada Alia Maisara dalam merobek gawang gol Galaxy Girls PJ yang pada satu ketika ampuh, dan pasukan ibu kota ini berjaya untuk menggandakan kedudukan sebelum tamat aksi separuh masa pertama. 2-0 untuk Havana menutup cerita saya kira di separuh masa pertama ini selepas Kisha Adrina yang dijatuhkan. Ketenangan daripada pemain yang agak senior untuk pasukan Kelavana. Beliau meletakkan sasaran di sebelah kanan bawah. Shivina sudah pun merebahkan badan ke arah yang betul, namun kelajuan bola itu cukup untuk menambah jaringan kedua buat pasukan Kelavana. Bola yang kembali dipamerkan untuk Havana. Isabella di sebelah kanan. Kombinasi bersama rakan ketika ini. Cuba untuk marah buat Havana. Sekali lagi untuk Isabella yang cuba lolos di sebelah kanan. Masih lagi Isabella tetapi mudah dikeluarkan untuk pemain Galaxy. Sebagaimana
ketakasan, kelebihan sebenarnya saya kira oleh Havana yang punya pemain sayap kiri dan kanan yang cukup efektif, iaitu Isabella Safia di sebelah kanan dan Kisha Adrina di sebelah kiri. Adrina kali ini cuba untuk dapatkan pintasan yang dilakukan oleh Risa Kawai. Cuba untuk mara, jelas bagaimana tolakan yang dilakukan oleh Kasih dalam menjatuhkan Risa Kawai. Walaupun begitu, belum lagi ada lain kad kuning. Ada masih lagi belum menghadiahkan kad kuning kepada mana-mana pemain dalam perlawanan ini. Walaupun baru saja kekasaran yang dilakukan oleh Kasirania boleh menolak Risa Kawai ketika Risa Kawai ingin melakukan serangan balas menuju ke kawasan KL Havana, dan sekarang ini disepakan percuma di kawasan tengah permainan Akudin. Mayukono yang mempunyai kelebihan melalui sepakan percuma dalam jarak jauh ini. Apakah beliau berjaya menjadikan gol pertama untuk pasukan Glasgow? Mayukono kali ini melepaskan rembatan. Kali ini layangan badan daripada Puteri Aina Husna memastikan tiada jaringan untuk Glasgow. Lihat bagaimana bidikan jauh itu sebenarnya tepat ke sasaran. Kelajuannya cukup baik. Lihat bagaimana teknik sepakan dari Mayukono itu. Mujur Puteri Aina menempatkan diri di posisi yang tepat, yang betul. Apakah ini percubaan yang mungkin boleh memberikan jaringan awal kepada pasukan Galaksi? Jaringan pertama bisa sudah dibunyikan. Sepakan percuma kali ini Mayukono. Puteri Aina Husna tampil memberikan kredibiliti beliau selaku penjaga gol untuk pasukan Kuala Lumpur Havana. Apapun penjaga gol muda ini masih lagi ada peluang yang cerah sebenarnya untuk penjaga gol ini. Apapun percubaan kali ini ditepis keluar oleh Shivina. Shivina yang kira ada bakat sebenarnya untuk pemain ini, dan sebenarnya jauh lagi ada permata yang perlu dikilap. Ya, Shivina sekiranya pemain ini tidak beraksi dengan baik untuk Galaxy Girls, mungkin 5 ke 6 jaringan akan dilepaskan. Dan lihat sekali lagi bagaimana ketangkasan dengan teknik yang dimiliki oleh penjaga gol tenang menghadapi situasi ini. Lihat bagaimana gerakan Putri Mia Alisa masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Satu peluru yang dilepaskan. Shivina dengan satu tangan berjaya menepis percubaan ini. Masih lagi berpeluang untuk KL Havana mungkin. Apakah ada serangan terakhir? Dan tiba whistle panjang daripada pengadil menamatkan perlawanan Asia akhir Piala Konfederasi pada petang ini, dan Kuala Lumpur Havana adalah juara FS Confederation Cup 2026. Mereka dikecewakan di peringkat kumpulan dan harapan itu dihidupkan, dan Kuala Lumpur Havana, pasukan daripada ibu kota ini, adalah juara dalam FS Confederation Cup 2026. Tahniah, syabas dan terima kasih untuk kedua pasukan yang menampilkan hasil terpuji pada petang ini. Kita bersua kembali nanti untuk terus memberikan sokongan akan bola sepak wanita negeri Selangor. Sekian, terima kasih.